Mari bang, kita ada kereta baru yang terbaru daripada EV ni. Kereta apa ni bang? Lain macam ni bang. Yes, ini adalah kereta transparent di mana korang boleh tengok dalam macam mana. Kalau abang tengah korek hidung pun boleh nampak kat dalam. Tapi ni memang kelainan ni bang. Ni boleh bagi ke depan ni bang? Boleh. Tengok ni, seat pun kita dah bagi dah transparent. Lepas tu dekat belakang ni, kalau korang nak duduk, memang duduk je bersila. Oh, dia memang kemelayuan lah. Dia kemelayuan. Kita mengekatkan tradisi Melayu. Lepas tu dekat sini, tayar ni transparent tau. Tak ada dekat mana-mana. Bang, tapi kalau jalan tak pecah ke? Jalan tak akan pecah. Sebabnya dia dah keras dah. Kita dah bagi keras dah. Abang dah kacuk lah. Kita dah kacuk lah dengan kita dah buat research R&D apa ni semua. Lepas tu dekat sini nanti nampak boleh berlaju-laju kan? Okey. Ini adalah kita panggil jelah dekat Malaysia kan suka lampu-lampu LED tom yum apa ni semua. Kita buat boleh tukar-tukar dia punya colour tu. Yes, kita boleh tukar-tukar. Bang, bonet kan ni buka bang, bonet bang. Bonet ke memang terus masuk je macam tu? Bonet kalau contoh luggage kita masuk je dalam ni. Campak lah. Campak je. Okey bang. Macam ni bang, besar macam ni berapa harga dia bang? Macam ni? Alah, ambil lah sekilo RM2.